aku ingat laki aku ada perempuan lain sebab dia selalu sorok satu phone dekat bawah tempat duduk kereta. Sejak kebelakangan ni, perangai dia pun memang dah berubah sangat. Dia dah tak layan aku macam dulu. Balik kerja pun asyik nampak letih sangat. Lepas tu, terus tidur. Paling aku tak boleh terima, setiap malam dia akan keluar rumah alasan ada kerja kecemasan dekat pejabat. Hati isteri mana yang tak hancur tengok perubahan suami macam tu. Aku dah siap-siap kemas baju dalam beg. Memang niat aku nak balik rumah mak aku. Sebab aku rasa dia dah bosan dengan aku. Aku rasa macam diri aku ni dah tak ada nilai lagi dekat mata dia. Satu malam tu, masa dia tengah tidur nyenyak, aku ambil kunci kereta dia diam-diam. Tangan aku menggigil sangat masa aku cari phone tu dekat celah-celah bawah seat driver. Akhirnya, aku jumpa juga phone tu. Aku cuba teka kata laluan. Sekali cuba, terus boleh buka. Aku terus cari aplikasi WhatsApp. Aku cari kalau ada nama perempuan yang disimpan sorok-sorok. Tapi aku pelik. Dalam phone tu, tak ada apa-apa aplikasi media sosial pun. Melainkan satu aplikasi saja yang aktif, iaitu aplikasi e-hailing. Aku terus tengok sejarah perjalanan dia. Masa tu juga, aku terduduk dekat dalam kereta. Baru aku tahu yang setiap malam dia keluar bukan sebab ada perempuan lain, tapi sebab dia buat kerja sampingan, bawa Grab sebab nak cari duit lebih. Bila aku tengok lagi dalam aplikasi bank dia, dia ada buat satu simpanan khas, nama Umrah Mak Ayah. Dia buat semua tu sebab dia tahu aku teringin sangat nak bawa mak dengan ayahku pergi umrah tahun depan. Aku pernah sebut sekali je benda ni masa kita orang tengah makan dulu. Tak sangka dia ingat sampai macam ni sekali. Dia tak bagi tahu aku sebab dia tak mahu aku risau tengok dia penat kerja siang malam. Dia sanggup nampak macam orang jahat dekat mata aku asalkan dia dapat tunaikan impian aku. Masa dia terjaga dan nampak aku tengah menangis dalam kereta sambil pegang phone tu, dia cuma senyum dan peluk aku kuat-kuat. Dia cakap, "Minta maaf sayang, abang belum cukup simpan lagi. Tu sebab abang tak bagi tahu." Rasa macam nak luruh jantung aku dengar suara dia yang letih tu. Aku rasa berdosa sangat sebab sudah salah sangka dekat lelaki sebaik ni.